Hello, saya rasa saya tak dapat lah nak jadi saya masih boleh cancel walaupun dah tu ialah RM4 je kan. Jadi saya ada klik more, klik cancel booking. Cancel booking. Why are you cancelling? Cannot reach in time, tak dapat sampai kepada masanya. Yelah, whatever, apa sebab sekalipun kan, kita rasa tak jadilah ambil kan. Tadi kata nak ambil kan, tapi tak jadi. So kita klik lah cepat. So kesian pula nanti passenger tertunggu-tunggu. Okay, klik reach in time. Okay, dia akan cancel. Tapi tadi saya dah klik offline. Jadi saya kalau nak online balik semula, saya klik offline. Jadi yang cancel tadi akan masuk dalam, okey, cancel. Yang pergi ke temple dah cancel. Okey. So jangan takutlah kalau ter-accept, tiba-tiba kita rasa memang tak boleh nak pergilah ataupun apa sebab sekalipun. Yelah, takkanlah Grab nak penalty kita lah, nak denda kita kan. Kita ni yelah, bukan kita kerja dengan dia. Kita ni kalau tak boleh nak ambil ataupun tu, kita boleh cancel. Okay.